Ainul. Pasang. Okey, teruskan. Oh, lelaki. Oh, artis dia. Oh, dia kan ni lelaki. Dapat jambut. Lepas tu dia ni nenek tua. Nampak Sigma. Sigma. Fokus lah nenek. Oh, faham. Dah lorong. Lepas tu dia ni macam miskin lah sebab zaman dia zaman perang dunia kan. Nampak macam dukun. Dukun lah. Dia dah pegang ni. Tak, dia tengah berzikir. Dia ni macam babai keimanan macam tu lah. Sebab dia macam tu. Bukan tak suka. Nama ni Rosia. Sebab dia orang Kristian. Kristian dia tak suka. Dia punya kawan lah. Dah pinjil lah. Pertama ni dia macam kalau nenek kita dah tak ada masalah dengan rasa dia macam mana kan. Dia dah kejar dunia, dia kejar akhirat pula. Faham. Cuma nak tahu, ni dekat negara mana ni? Ini tak pasti tapi kalau dah kebanyakan dah pergi Perancis lah. Orang PM untuk Perancis lah. Perancis lah. Dia lebih kepada secretnya tu. Sebab saya pilih Story dia simple. Ada impact tak? Saya suka potret yang ada impact pada masyarakat. ada sebab masyarakat dapat nampak lagi lah yang orang bawahan ni memang hidup orang susah sebab bangsawan sebab dia tanya Kalau dari segi agama, apa impact untuk agama dia orang? kalau orang Soalan. Okey lah, boleh saya komen? Okey, apa yang saya nampak dekat sini, dia macam saya nampak ni adalah seorang yang beriman. Dia tak nampak kemiskinan sebab awak dah buat baju dia nampak lawa. Bila orang tengok, oh tak miskin pun sebab kebanyakan ni bila zaman-zaman dulu memang baju orang macam ni bila nenek tua. Dia punya zaman dulu lah. Even nenek saya pun macam ni. Faham kan? Cuma bila saya tengok ni, kita nampak
sekarang ni yang awak cerita dalam potret ni adalah keimanan seorang wanita yang menunjukkan dia adalah seorang yang sangat beragama. Jadi impact dia kat sini adalah agama tu penting pada masyarakat, sebab tanpa agama kita tak boleh hidup. Sebab apa? Dalam orang dulu ataupun pemikiran sekarang pun, waktu muda kita kejar dunia, waktu tua kita kejar akhirat. Jadi bila tengok potret ni, itu yang kita nampak keimanan tak seorang wanita tua. Itu yang saya nampaklah cerita ni. Kemiskinan tu kurang sikit sebab baju dia nampak lawa. Dia tak nampak ni, kalau contoh lah, ada tingkap rosak ke apa ke rumah tu yang Udemba ke? Tak nampak sangat. Tapi saya minta maaf kalau saya kritik macam mengguris hati ke apa, cuma itu je yang saya nampak. Itu sajalah advice saya. Okay.